Hai, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Aha, aha. Aduh. Saya tak faham. Ulang balik. Okay, you press 2, right? For English. Press 1 for Bahasa Melayu. And press 2 for English. You press 2, right? Yes. Nanti berukmu ni. Hello, ha? Ha? Wifi tak ada line. Duduk mana? Palung. Palung. Mana ada line situ? Pindahlah rumah. Apa lah duduk Palung? Banyak tompek lagi boleh duduk. Duduklah Somban Dua ko. Duduk Senawang ko. Duduk Nilai ko. Pindah rumah. Tak ada kerja dia nak pasang line wifi baru kat situ doh. Kan? Bukan ada ramai pendalaman tompek tu. Pindah. Iyo. Line kena potong. Berapa lama tak bayar tu? Hei, kena potong ya. Boleh bagi nombor telefon? Halo, boleh saya bantu? Oh, you mau bayar tu bil? Boleh. Dekat sini semua ada. Bil api ada, bil elektrik ada, bil air ada, cukai pintu ada, cukai tanah ada, semua ada. Halo. I Inspektor Lim daripada Balai Polis Sabah. Ini ya, you ada saman belum bayar tau. Ini saman kalau you tak ada bayar punya, you boleh masuk itu penjala. Hayya, you mau masuk penjala? Tak mau kan? Ini saman you mesti mau bayar punya. RM3,000 saja. You tak pernah kena saman ah? Ini saman you tak boleh detect punya. Tak apa. I boleh tolong you. You bagi you punya nombor account, you punya password, you punya email, you punya number IC, you punya surat beranak. Semua you bagi sama I. I tunggu. Boleh ya? Halo. Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Encik jangan tekan-tekan saya. Encik kalau nak tanya, encik tanya elok boleh kan? Encik kalau tak puas hati, encik bagi location encik sekarang. Bagi location encik sekarang. Hello? Ada orang. Halo? Siapa ni? Nak bayar bil lah. Dia nak bayar bil pula. Apa yang nak cakap ni?